dalam angka begini. Orang berdagang yang di Roblox, tapi dalam game. Tapi yang ni dulu. Namun okay, dah jom. Logo ni memang dulu dia free So kita ada 600 Robux. Buy je. Aku tak nak baju bacon. Bajunya dah beli. Kita cari server. Kita beli. Baik lagi robot kita guys. Kita dah beli ni. Kita beli tanduk. Dah macam tak nampak bacon kan. Ada bacon guys. Tempat keluar ni mana? Tempat keluar hilang pula Hilang okey. Fix logo. Mantap. Ada baju semua dah beli. Item mana item yang tadi aku beli Apa hal hilang pula? Itulah guys. Jangan macam ni guys. Korang beli item tiba-tiba item korang hilang. Tak guna betul nge-lag ni. Ni nge-lag ke atau Roblox ni yang nge-lag ke? Kita keluar masuk balik. Okay, so kita dah masuk balik. Modus cari game. Jangan lupa natural disaster survival. Adalah game kita. So, jom kita main.
Dengar. Sekejap Dengar. Ha, dengar. Weh. Roblox lama ni. Bro, Roblox lama bro. Roblox ni senang sangat nak kontrol. Lepas tu, dengan nge-lag ni lagi. Kambing. Dia susah bila dia yang ni gerak Yang susahnya sebenarnya. Korang kenapa tak main kat Roblox sebenar? Duduk sini dulu guys. Natural baik tu. Udah kuat betul lah guys. Okay, so jom kita main. Sekejap. Perut tak boleh ingatkan pun. Kita main ni. Simulator ni. Okay, so jom. Wow. Korang nampak kan tadi karakter Bacon. Bacon aku. Get out. Bacon aku. Bila 2006. Bapak susah dia nak kontrol. Tai pun. Get out. Tak payah lah. Oi, susah betul. Susah betul lah nak kontrol. Shalala di sana. Bunyi dia macam tu dulu. Aku tak gerak Wah, ni sumpah susah Aku tak gerak tadi. Putar. Ni tak boleh gerak Mampus. Mati kau. Kacau lagi aku kan. Mam. Ni. Mam. Woi, di kereta aku. Jangan lari. Mati. Woi. Aku tak gerak sendiri kok. Tak guna betul-betul ni. Oh, tepi. Ni kereta aku. Jangan ambil. Mama sana. Bye-bye.
Meletus balon. Shalala disendeta. Aku nampak tu. Tak tembak Ya, tak sampai. Mati sendiri guys. Sebenarnya aku tak guna laptop Aku guna handphone untuk mengontrolnya tapi susah tai. Aish. Sak. Susah atau macam ni. Kan susah aku tahu tak? Ini aku tak kontrol lah. Yang kontrol tu kau. Man. Susah nak kontrol, man. Aku nak gerak sana. Okay. So, kita nak gerak sebelum ni. Mam je lah. Tak nampak pula tu. Aku tak nak cakap game burik tapi aku dah cakap gamenya dulu memang macam ni je. Tak boleh kontrol. Kena kontrol pakai ni guys. Kena pakai klik je kontrol. Ingat aku pakai laptop ke apa? Gitu. Siapa yang lahir 2006? Angkat tangan. Komen gitu. Kalau aku memang dah serius dah. Lahir 2017. Gitu. Memang dah 8 tahun ni. Adik aku. Masa tengok ya. Palestina Malaysia tu. Yang 3-4-3-8 tu. Aku yang bagi nama. Begitu. Ini kau pecah sedih lah. Mam. Alah. Macam mana kalau korang tak guna betul punya game? Mana dulu? Copyright. Susah gila nak kontrol. Come on. Aish. Mana diorang? Ini macam game korang peperangan. Macam yang korang pernah main kan. Sabar tu. Game buatan yang korang selalu main service tu kan. Ni lah, tahunya macam ni. Macam ni. Dulu macam ni lah. Kita. Ui. Dah macam bola. Apa ni? Pilih. Engkau? Kita. Mana tadi tempat tu? Tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Betul, tak boleh gerak lah. Hei. Boleh bergerak. Tadi tak boleh guys. Diorang main kat mana pula ni? Hilang ke dah? Kira. Okay guys. So kita pergi masuk ke tempat tu guys. So jom kita tengok apa yang ada. Masuk. Assalamualaikum. Tempat apa ni coy? Tempat budak-budak yang tak guna ke gitu? Yo. Macam game tak betul lah ni. Gitu. Kau pergi terjun dah kenapa Mat? Gitu.
Astagfirullah, susah betul. Wah. Ada orang pun. Jom kita one by one. Tak nak. Dalam macam ni je. Tak ada player. So, aku nak balik. Kau dah kenapa terjun, Mat? Gila. Patah kaki bau tau, bang. Alah, sikit tu. Bapak kau sikit. Gila. Kau ingat ni apa? Mat, kau nak aku kontrol diri kau sendiri. Memang tak. Mampus. Bapak nak main game. Susah gila tu. Korang main game tahun ni. Memang susah. Dah lah karakter aku beli mahal-mahal dah tak ada. Tak guna betul. Siap. Aduh. Ada orang lagi. Sini kau. Mami. Kita nak kontrol. Kita nak jalan-jalan ni guys. Jalan. Di bawah aku. Astagfirullah. Kau nak bawa ke mana ni, Man? Nak bawa ke mana? Lebih baik aku kontrol sendirilah, Mat. Kau ni main tak betul lah. Oh, salah tempat lah, Mat. Kau ni. Astagfirullah. Mat. Salah tempat lah. Kau gerak mana ni? Kau nak gerak pergi Mr. DIY ke? Kepala dah. Kau dah kenapa, Mat? Memang macam ni lah. Tahu macam ni. Susah gila nak kontrol lah. Baik korang jangan ni lah. Tahu ni. Susah gila lah. Yelah. Kalau game Roblox tu kan. Game Roblox tu dah upgrade macam sekarang tau. Dah cantik. Tapi bila korang main game tahun ni macam kita tak naik lagi tau yang ni. Dah kenapa game ni? Pahit dulu ni. Pahit lah guys. Pahit pun. Pahit jadi 2 kali. Yelah. Memang aku aku rosak ke sini kan. Aku buat petasan jadi angalah hai. Game ini buatan developernya ni memang tak guna memang. Korang nak naik pun tak bagi je. Dah nak gerak pun kena pakai ni. Ingat ni apa? Hijau-hijau ni. Hijau-hijau ni orang kata kek je ada. Aduh ya. Betul lah aku ni. Kau gerak.
Luar rumah. Rumah tahi pun ada lah. Pecah. Memang nak kau nak kontrol mana tu? Aku nak kontrol pergi tangga pun tak boleh tau. Tahi dulu. Yang buat game ni memang buat game janganlah buat game macam ni. Nak buat game tu ada macam game hobi ke? Game horror ke? Game kampung ke apa ke? Kan boleh. Ini game ni. Game dulu pun ada. Kenapa? Okay guys, aku langsung mencari sampai juga korang nak. Tak ingat. Kau main-main ke lah. Ini sini kalau korang nak. Aku lagi main game ni. Like and subscribe. Okay. Like subscribe untuk game yang macam game dulu. Atau game yang 2019 aku akan cari semua game yang korang request di komen. Okay guys, video ni sampai ni. Bye bye.